Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anta alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni wa yaghfir lakum dhunubakum. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Kita dimakan. Ya, biasanya kita tak makan. InsyaAllah ya. Jadi pada malam ini malam Isnin 28 Syaban. Besok 29 orang tengok. 29 lah kita ni. Bisa 30 ya? 29 tak apa lah. Dah masuk hari ni 29 nya. Sebabnya masa maghrib 29 lah. Jadi insyaAllah kalau tak ada agama lusa kita puasa hari Khamis. Tak macam dulu. Dulu memang nunggu sama. Tiba-tiba puasa pening kita. Sekarang ni kita dah boleh agak, dah boleh rasa, dah boleh tahu dah. Jadi di pangkat semalam kita dapat diberitahu, dihubungi oleh kawan-kawan kita, sahabat kita di Indonesia. Dia kata dia puasa hari Khamis. Indonesia ni dia ada tiga agensi untuk menentukan puasa ni. Sebab tu kadang-kadang dia puasa ni tak sama. Yang pertama dia panggil Majlis Agama. Bukan Majlis Ulama Malaysia, Indonesia, MUI. Panggil apa? MUI. Yang kedua Muhammadiyah. Kita fikir bahawa seseraja tu agak menyusahkan kita. Walaupun sikit-sikit lah kan. Dulu lah. Dulu lah sekarang okey lah ya. Selfie je okey tadi ya. Dulu tak boleh ya. Okay. Alhamdulillah kita insyaAllah menyambut Ramadan pada hari Khamis 1 Ramadan. Jadi kita puasa Khamis tu kerana 1 Ramadan, bukan 19 Januari Februari. Bukan kena tahun Cina. Hari ketiga Cina ya. Baik. Hari ni macam dah nak bersembang ataupun nak berkongsi ataupun nak bercerita tentang hakikat Ramadan. Tapi hakikat Ramadan punya tajuk, soalnya kita yang betulnya hakikat ni. Tapi kita cerita tentang Ramadan lah. InsyaAllah ya. Mas naik lagi kan ke tuan kan? Mas? Ya. Boleh-boleh jom. Tuan sikit. Jangan tu ya. Dosen. Baik. Pertamanya kita banyakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Taala. Jangan lupa kita juga mengucapkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu selawat ni sangat penting dalam amalan harian kita, kerana melalui sallallahu lah kita dapat puasa ni. Melalui sallallahu. Kita bahawa kita ni boleh berpuasa. Kita ni diwajibkan berpuasa. Dan juga kepada sahabat-sahabat dia. Dengan sahabat-sahabat dia lah kita dapat agama ni. Seluruh keluarga dia dan seluruh pengikut tabi'in salafus salih, saya ingatlah kepada para ulama kita mendoakan. Ramadan ini bukan sekadar bulan puasa, dia datang lepas tu pergi. Nunggu je, rupa nak raya je. Puasa tak berapa kan. Maka sebab itu tuan-tuan, bukan dia datang kepada budaya.
ataupun memang tiap-tiap tahun ada puasa, maka kita puasalah. Tetapi kalau kita amati dan juga kita melihat dari segi ibadah puasa ni, maka sebenarnya puasa ni dimampu dan boleh mengubah jiwa kita Allah Subhanahu Taala. Maknanya puasa ni salah satu daripada ibadat kita alami ataupun kita lalui 66 tahun 65 tahun, tolak 5 tahun 60 tahun dah puasa. Kita puasa bila sebelum pandai kita kadang-kadang mau dah satu puasa dah kan, maknanya 60 tahun kita puasa. Mana puasa itu kita pada ketika itu kita diajar dan diberitahu bahawa tak boleh makan, tak boleh minum. Tadi saya tanya cucu saya, kat saya ada puasa dia datang, umur dia 5 tahun. Puasa tanya. Puasa tak apa? Puasa tu tak makan, tak minum. Abang dia tahu dah. Tak makan, tak minum. Puasa tadi. Maknanya bagi dia, kita asap kat situ, mindsetnya puasa ni tak minum. Itulah satu kesilapan sangat besar bagi kita. Pasal kita mengajar sampai hari ni. Kita buat Allah, bulan puasa sampai dah. Lapar, kau tak raya lupa naik. Nampak? Sebab kita telah pun meletakkan suatu benchmark, suatu ukur. Arah ukur je bahawa puasa itu ialah lapar dan dahaga. Sebenarnya tidak. Ramai je orang tak buat, orang puasa tak lapar. Orang puasa lapar dah, ada. Manis bukan satu perkara sebenarnya. Kadang-kadang orang tak puasa berlapar. Oi, lapar orang ni. Orang puasa tak. Betul kan? Ada. Maknanya bukan itu. Jadi kita kena ubah dia punya teknik dan juga pendekatan kepada anak-anak kita. Puasa ni apa dia? Bukan hanya sekadar lapar dahaga fizik kita, tetapi dia merupakan satu perjalanan ataupun suatu journey rohani untuk kita membersihkan hati, untuk kita meraih, untuk kita mentazkiyah hati kita ni. La'allakum tattaqun. Apa dia? Moga-moga kamu bertakwa. Itu sebenarnya puasa, supaya kita bertakwa. Di mana kita mendengar tiap minggu Tok Khatib, Tok Imam kata bahawa atas mimbar, ittaqullah. Jadi Tok Imam tu kata bahawa ittaqullah itu dengan kita meninggalkan perkara yang buruk dan melaksanakan segala titah perintah Allah Ta'ala. Susah. Maka Allah Ta'ala turunkan satu bulan namanya Ramadan. Ketika itu semua orang berpuasa. Semua pada ketika itu kita nampak bulan puasa itu boleh memberikan suatu kesedaran kepada orang berpuasa. Walaupun letih macam mana pun, dia tetap puasa. Sebab apa? Titah perintah Allah Ta'ala. Kenapa dia puasa? Sebab titah perintah Allah Ta'ala. Kan Tok Imam kata tadi, melaksanakan titah perintah itu sebab sahabat tahu bulan Ramadan kita kena puasa, bukan semata-mata itu, tetapi kerana kita nak la'allakum tattaqun. Dan puasa ini bukan diwajibkan ke atas kita semata-mata, tetapi umat dulu pun dah berpuasa. Serupa ke zakat. Zakat itu tuan-tuan telah pun diwajibkan ke atas umat Islam ni semasa di Mekah lagi. Tentang bagaimana nak mengeluarkan zakat. Sebab hati Allah tersuai ni kata aqimus salat, dia mesti berpasangan. Hati Allah, hati Rasul. Aqimus salat, dirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Mana zakat ni dari turun ke orang dalam keadaan yang, kenapa takwa? Takwa itu adalah kemenangan yang abadi. Kemenangan yang kekal abadi. Di dunia ni ramai orang menang, tapi tak abadi. Tapi bertakwa ni kita dapat kemenangan yang abadi. Abadi selama-lamanya. Itu yang kita nak cari. Jadi di antaranya adalah dengan Ramadan. Allah Ta'ala memang sedia keadaan ini supaya seluruh hamba dia akan dapat takwa dan menang sampailah masuk syurga yang dijanjikan dia pada hari kiamat besok.
Ini tuan-tuan dan puan. Sebab itulah tuan-tuan kita lihat bahawa selepas itu Ramadan ini kita kena ingat dia bermula dengan Al-Quran tadi lah. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba tu maknanya wajib. Kataba tu makna tulis. Telah ditulis. Maknanya kalau kita undang-undang sekarang ni dipanggil apa? Telah dicok menteri apa lagi tu? Telah termaktub. Termaktub. Kalau undang-undang dipanggil apa? Ada kan? Kalau undang-undang negeri kan dia warta kan. Ada dia. Hebat dia rupanya. Kita hebat lalu apa hebat dia. Kan? Diwarta kan. Kutiba tu maknanya tulis, kataba. Tapi ulama dia menterjemahkan sebagai wajib. Bila diwartakan wajib lah. Mesti kena ikut. Diwartakan. Termaktub, diwartakan, ditulis. Maka diwartakan cantiknya. Itu lah diwartakan. Dapat mana dia dapat orang punah pula dia ini. Baik, diwartakan kepada kamu bahawa puasa itu diwartakan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Cuma yang Allah letak situ la'allakum tattaqun. Tak confirm. Kalau confirm selesai masalah kita. Kalau confirm selesai, puasa je takut selesai masalah kita. Tapi la'allakum maknanya dapat, ada orang tak dapat. Dan mungkin ataupun kita bimbang ramai tak dapat, baru dapat. Dapat lapor dah habis. Sebab benar cucu kau mana? Patut kita tukar mindset tu. Bukan puasa ni. Sebab setengah orang puasa kata bahawa puasa ni menjaga kesihatan lah. Kan? Rehat perut lah. Nak ramping pinggang lah macam-macam kan. Nak jaga badan lah. Tak. Bukan, tak sebut. Tak ada hadis pun kata gitu. Tak ada Quran pun kata gitu. Cuma mungkin lah itu hikmahnya. Ataupun ada di sebalik itu. Tapi tak semestinya ramai juga puasa sakit. Puasa tak sakit. Apa puasa? Puasa sakit. Sakit ada. Ramai je. Tak, maknanya kalau tasumu, sumu tasihu. Sumu tasihu. Puasa dah. Sebahagian orang kata itu bukan hadis. Macam kita kata bahawa ke negeri Cina kan? Hadis pun. Jadi maknanya ramai. Ni tak dulu satu masa ketika dulu orang keluarkan satu senarai kelebihan setiap malam bulan Ramadan. Kan ada kan? Ada. Kita pandai pun dengar tu. Masa tu ChatGPT buat lagi. Tapi dia boleh buat dah. Malam pertama apa dah. Kan? Rupa-rupanya palsu kita pun Allah semangatlah gitu gini. Dia bagus apa namanya? Dari segi itu bagus, tapi sebenarnya kena bersandarkan kepada dalil tepat lah. Tepat lah. Jangan jadi satu benda ya. Ada orang tercari-cari sebagainya. Tapi tak apa. Harapan palsu pun sebenarnya. Jadi tak ada pun situ. Satu lagi hadis mengatakan bahawa awaluha rahmah wa awsatuha maghfirah. Lama dia ikut saya dapat lagi dia. Biasalah ikut saya. Wa akhiruha itqun minan nar. Pun bukan hadis. Soalannya mana bulan puasa tu 10 hari tak ada dah maghfirah tu. Rahmat tak ada. Sebenarnya 30 hari tu semua tiga-tiga tu ada. Sebagai contoh lah, kalau dia puasa 9 hari, betul dia mati. Tak sebab ada dia itu kebenaran tadi. Kan betul kan? Tak. Tapi tak tahu lah mana pandai betul mereka cipta ni. Jadi contoh kan? Maknanya kalau dia sampai hari yang ke-8 dia meninggal contohnya. Rahmah dia tak dapat, itu kebenaran tak dapat. Tak sampai sebenarnya puasa itu itulah dia. Jadi tuan-tuan puan, hakikat ni bahawa Ramadan ini Al-Quran dalam bulan Ramadan.
Al-Quran turun dalam bulan Ramadan di Gua Hira. Maka sebab itu jangan lupa baca Quran. Semalam saya ada kuliah di Trian 3. Maknanya saya kata bahawa kita kena baca Quran. Baca Quran. Dan Quran ini bukan sekadar baca, tapi kena faham makna. Tukar juga kita punya konsep sekarang ni. Sebabnya bila sampai bulan Ramadan, kita nak bertadarus. Sini tadarus, ada komponen tadarus. Kan? Ada komponen tadarus kan ngaji. Oh, kita bagus alhamdulillah. Orang lambat ketamat komponen khatam dah. Hari 15 komponen khatam dah. Oh, dia pun 10 dalam apa? Dalam guru kan? Tak ada makna lalu. Makna dia khatam itu, tadarus itu bukan untuk dia terus berniat-niat orang. Oh, kamu hebat. Kamu dah masuk kali, lawan kedua dah ni. Jadi situ ada riaknya, ada unjuk-unjuk sebagainya. Tak boleh lah. Ngaji tu boleh. Ngabar ke orang tu, cara ngabar ke orang tu tak boleh. Jadi kita tukar. Maknanya selain daripada kita mengaji, kita kena faham makna yang kita baca. Tak kisahlah, maksudnya kita tamat ke tak tamat, yang pentingnya baru kita faham. Sebab tak ada tuntutan pun dalam bulan Ramadan ni supaya kita tamat 30 juz tu, tak ada tuntutan tu. Cuma itu sebagai satu ibadat tambahan pada puasa. Makna gini, makna puasa ni kalau kita tak mengaji ke, kalau kita tak berzikir ke, tak apa-apa, tak kisah. Yang penting kita tidak yang pentingnya kita tidak melakukan perkara yang batalkan puasa, maka kita sahlah puasa kita. Tapi kita tak nak begitu. Maknanya kita umpamanya ni token rumah kan, bila kita dapat kunci rumah tu, oh suka rumah, duduk tidur situ. Maknanya kita kursi tak ada, katil tak ada, dapur tak ada, semua tak ada. Oh bagusnya orang. Boleh duduk itu? Tak boleh. Suatu mata kita beli rumah, duduk situ. Tak jadi. Nak tilam, kursi, meja sebagainya. Maknanya itulah puasa kita. Basic aja. Jadi Ramadan ni kita puasa, ditambahkan lagi tadi apa? Dengan baca Al-Quran, dengan tadarus. Kenapa? Kerana kita mengambil sunnah Rasulullah SAW, dia menerima Al-Quran ni dalam bulan Ramadan, maka kita baca Quran dalam bulan Ramadan. Sebab tu kadang-kadang ni saya minta banyak lah ni tempat pakai jubah sunnah. Sunnahnya ialah di awal waktu. Pakai sebanyak banyak masa mana pun. Pakai jubah banyak mana pun. Hanya sunnah pakai, bukan sunnah sembahyang. Sekarang kita nak sunnah sembahyang. Sembahyang itu sunnahnya di awal waktu. Kadang-kadang saya tengok dia pakai serban ramai yang beri. Orang sembahyang akan tak kebedah, dia sibuk serban dia, sibuk jubah dia. Kononnya pakai jubah. Tak apa dah betul, tapi sunnah sebenar-benarnya awal waktu. Kalau pakai serban, pakai jubah, jadi kita bukan menafikan nak pakai-pakai dah, kita tak ada masalah, tapi cuba kita tambah lagi. Tapi dia banyak berhati ya. Dia sibuk pada ke jubah dia. Orang tak beda, jubah dia sembuh sini. Kan? Kita punya. Nah, sebenarnya Nabi kata bahawa sebaik-baik kepada sembahyang di awal waktu. Lepas tu sembahyang secara berjemaah. Lepas tu jadi kalau kita tak boleh sembahyang di masjid seorang, berjemaah. Tak dapat berjemaah di rumah, sembahyang awal waktu, walaupun di mana-mana. Jadi macam puasa juga. Jadi puasa ni memang bagus. Kita baca sebanyak-banyaknya Al-Quran. Tapi yang paling penting sekali yang kita faham. Ni tadarus dah 30 kali. Makna enak atau tak enak kalau kau pun tak tahu. Buat ni kaya. Qul huwallah pun tak tahu macam mana. Jadi walaupun boleh pahala, tapi boleh pahala baca. Tapi bukan sekadar baca saja, tapi kita nak menghayati Al-Quran yang kita baca ramai-ramai tadi. Itu tuan-tuan, nak sebut bahawa kita baca surah Al-Baqarah ayat 155 tadi, maknanya puasa bukan sebagai suatu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Maknanya kalau kita nak takwa, nak tak nak, kita kena puasa. Tak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Mesti puasa. Tapi kena ingat, puasa yang kita laksanakan ni, kita kena contoh kalau kita tinggal puasa,
Makna gini, makna sekarang ni kita tinggal 2 hari lagi. Hari Selasa, Rabu. Selasa, Rabu kan? Saya Rabu 2 hari lagi. Kalau kita ada tinggal puasa 3 hari contohnya, 2 hari ni wajib kita puasa. Makna kalau wajib puasa hari Khamis, kita hari esok wajib puasa. Ni maka kita kena denda. Dipanggil tambah lagi. Maknanya sebab bahawa tak ada lah rupanya kita punya takwa. Katalah contohnya kita puasa 15 hari, sampai yang ke-16 kita tak puasa, tertinggal sengaja sebagai bersama ni, maknanya kita punya takwa tu dah terputus. Hanya tuan-tuan buat tak nak kita kena puasa, tak ada pilihan. Jadi Ramadan ini tuan-tuan merupakan rahmatnya, merupakan keampunan dan juga menggugurkan dosa-dosa kita, menggugurkan dosa, dan berbual dengan malaikat-malaikatnya. Oleh itu katakanlah kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, masuklah aku ke dalam golongan yang engkau ampuni, dan masuklah aku dalam golongan orang-orang yang engkau rahmat. Jadi kita minta Allah Ta'ala maghfirah dan yang rahmat tadi. Jadi kita minta. Sebab itu kita sentiasa baca Allahumma inna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan? Ya Tuhanku, ampun dosaku. Di segala apa telah aku buat ni, dah ampun dosa. Fa'fu anna, ampun dosa kami. Akan dosa. Jadi dalam bulan Ramadan ni, selain bagi kita baca Quran, kita banyak juga berdoa. Bangun tidur je doa, bangun doa. Mana-mana kita berdoa supaya kita dapat takwa. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat Ramadan yang kita kata bahawa yang maghfirah ke, yang rahmah ke, yang itu kena tadi bahawa hari ini kita selalu dengar sebut bahawa bulan puasa ni syaitan dirantai. Syaitan tu dirantai, pintu syurga dibuka, dan satu malam namanya Lailatul Qadar. Mana Lailatul Qadar? Puasa itu orang kata bahawa untuk aku. Puasa itu untuk aku. Aku sendiri akan memberikan balasannya. Tuan-tuan, saya selalu beritahu banyak. Saya rasa 2-3 masjid yang terakhir ni semua saya cerita buat puasa, tapi lain-lain dia punya tajuk dia. Semua kita cerita tentang KPI, tapi ini kita cerita puasa. Kita kata gini lah, kita sebut gini, kalau kita semayang bahawa kamu semayang, kau semayang, siapa yang semayang itu jemaah baik daripada semayang, dan pahala itu dapat ke kita, untuk kita, ataupun sedekah, ataupun kita pergi haji. Tapi puasa untuk aku, maknanya kalau semayang tadi untuk kita, zakat untuk kita, tapi puasa ni untuk Allah Ta'ala. Kenapa tak? Untuk Allah Ta'ala. Dia kata buat untuk aku, semua puasa kau puasa tu untuk aku, dan aku yang akan balas apa yang kau berpuasa. Ni tuan-tuan, hebatnya apa ni ibadah puasa ni. Kalau kita dengar ceramah dulu dalam Isra' dan Mi'raj, cerita Isra' Mi'raj ni apa dia? Cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dapat semayang, solat. Oh, hebatnya ibadah semayang ni, sebab Nabi ambil sendiri di satu mentera masa ketika dia Mi'raj. Lain-lain ibadat tulis Al-Quran kan. Tapi bila kita baca pula Al-Quran apa ni, puasa ni, Nabi kata bahawa puasa ni untuk Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, setiap ibadat ni semua untuk Allah Ta'ala, tapi istimewa puasa ni Allah Ta'ala kata bahawa aku yang akan balas. Jadi buat sebab puasa semua-semua. Jadi kita mesej kita sekarang ni ada satu hadis kata bahawa orang yang tidur ketika puasa satu ibadat kan? Ada hadis gitu? Ada kan? Bukan hadis. Kan kita pakai tidur lah kan? Dengan puasa je kita tidur. Tidur berpuasa ibadat? Tidak. Tidur juga merupakan ibadat kan? Etikah ya ibadat. Tidur tak ada ibadat. Orang kata, tidur orang berpuasa ada ibadat. Mana gitu? Zaman Nabi berperang. Zaman Nabi berperang kan? Kita tidur, kalau kita pakai kita ramai lah. Orang puasa kita tidur. Pasal apa? Tengok tidur ni. Tidur beribadat juga. Nampak
banyak benda-benda kita perlu betul. Ada orang kata kadang-kadang ustaz berbuih, oi tak apa, tidur puasa lah ibadat. Oh, dia pun nak tidur. Tidak, itu bukan hadis. Kerana hadis tak ada hadis. Yang mana lebih memberikan semangat kepada kita. Kan? Gitu. Baik. Jadi apabila kita sebut tadi syaitan yang dirantaikan, selalulah ustaz kata kan, macam orang kata baru memang syaitan dirantai. Ada aja syaitan benar tu kan. Dia berada syaitan juga, ramai orang tak puasa dan sebagainya. Itu tuan-tuan, pintu syurga buka dan kita kena ambil satu kesempatan bahawa adanya Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, itu jual tu macam mana tu? Orang pertama tu gambar tu kan? Ya itu dia lah, saya tak tahu dia punya tu. Tapi kadang makan sekarang mereka tak sebenarnya. Puasa lah. Kan? Gitu. Baik, tuan-tuan, akhir sekali lah kita cerita Hailah. Nabi kata bahawa kalau sebenar-benarnya kita puasa 70 hari ni, insyaAllah, jangan lupa di antaranya solat tarawih lah 30 hari sebab kita bincang tadi 8 rakaat. Tak usah kelahi lah buat 8 rakaat 20 rakaat, buat je lah. Kita kakak sibuk 8 rakaat, hawa tak semayang kita tak sibuk. Cuba tanya pasal Ramadan ada semayang ke tak? Kan marah pula orang ya? Mereka kan? Cuba tanya betul dia. Orang kata tak puasa kan? Kata kawan sedap. Cuba kata kawan. So bahawa jangan kisah lah. Yang penting kita semuanya 8, 20, 40 Rasulullah SAW dia semayang sampai pagi, tengah malam. Habis kita teriak ni ajar, sekarang ajar. Kalau imam baju panjang sikit dah marah. Imam baju pendek apa dah imam dah. Yang penting baca. Memanglah kita kadang-kadang kita taruh tak layak dah Datuk tua ni. Tapi masa saya sejak dulu lagi tuanya muatnya. Sejak aku tua muda dah. Doa lah kan. Muda bagi tu. Tapi dua cukup tua lah. Apa dah imam ni? Ni dia ni. Dulu gaduh imam tak ada kan. Pasal berkahwin ya. Kononnya. Oh kononnya kan. Oh dia gaji sangat. Ni tuan-tuan. Jadi jangan lupa semayang tarawih. Gini tuan-tuan. Tuan-tuan di sini semayang 8 rakaat. Kan? Sukalah kan? Kalau suka 8 rakaat ni semua. Mekah 10 rakaat je. Jarang 10 rakaat. Nabawi 10 rakaat juga. Kemudian witir 3 rakaat. Dia 13 rakaat je. Kita buat 10. Tak mesti lagi. Kenapa 10? Pelik pula orang kata. Setahu saya 8 je hidup. Atau punya 20, dia ada 10 pula. Sudah dah. Datang pula ajaran baru. Pening pula kita. Kena repot pun datang pula cerita agama. Dia pula tak tahu itu. Tak. Macam-macam. Cuma ada 10? 10? Mekah 10. Dia 10 je. 3. Tapi biasanya 10 tu orang balik lah. Itu tu sebahagian tinggal orang yang duduk tidur. Orang duduk jauh-jauh, hotel jauh tu dia balik lah kan. Dia tak tinggal bah macam-macam. Okey, maknanya buat. Yang kedua, jangan lupa kita membantu orang miskin, fakir miskin ni. Bukan hanya melalui zakat fitrah, tapi yang kita bagi setiap hari ni, sedekah. Kita sedekah. Jadi kita sedekah dah setiap hari. Mudah je sedekah tuan-tuan. Tapi kita fokus pada Ramadan, bukan pada Ramadan ni. Tapi jangan tunggu Ramadan pula. Kan? 30 Syaban tinggal. Jadi maknanya nak sedekah ni jangan tunggu. Buat hari. Maknanya buat sampai bulan Ramadan. Terus. Bagi makan orang. Nabi kata bahawa orang yang bagi makan orang buka puasa ni, dia dapat pahala sebagaimana orang tu berpuasa. Puasa apa itu. Dan tak kurang pun pahala puasa yang berpuasa tadi. Bagi makan. Dekat mana bazar-bazar Ramadan, dekat jual burger ke, roti john ke, benda kuih koci ke,
tuan-tuan ulur sikit, 10-20 ringgit ke token tu. Ni 20 ringgit, jumpa orang kan, orang bagi. Betul. Kita nak buat tak kerti. Kerti buat kata upaya kaki. Tak kerti kan? Tak kerti. Oh, maknanya bagi dia suruh kalau bagi kau, bagi free je. Orang tu bagi free. Jangan awak ambil juga dia tu. Simple. Dia ambil pay tak bagi. Dia ambil betul orang terbeli bayar juga. Boleh. Betul. Anda bawa ujung air kan? Air katira ke air apa? Air sambal ke? Ni RM50. Jadi dapat berapa kak apa? Ni bagi kau orang. Mana orang datang kan? Ni tadi orang dia bagi. Tok 4. Tak ada sebut nama tak? Ada sebut nama. Sebut nama kan? Mesur pula boleh. Boleh bagi air sikit. RM1 pun orang lah dah. Tak, itu paling simple. Paling simple. Kalau kita bawa 10, tunggu perjalanan seorang-seorang dapat kan. Dengan dia macam dia seorangnya buat 10 jadi kita. Hari ni air, besok tinjong, besok betul kau. Tak dapat RM20, RM10. Tak dapat RM10, RM1. Tapi jangan tak buat. Macam tu dah. Tak dapat semayang 20, buat. Jangan tak buat. 2 dekat apa? Okey, sama terang ni. Tak ada masalah. Yang masalah tak semayang. Tapi kita tak komplain orang tak semayang. Kita duduk. Ni tu. Jadi jangan lupa. Okey. Maknanya saya kompres kau dia punya tajuk apa ni kan. Kompres kali kata lama lagi. Lepas tu tuan puan jangan lupa kita akhir sekali zakat fitrah sebelum puasa ambil tanah. Kemudian Nabi kata bahawa barang siapa memberikan solat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini bahawa dia mendirikan semayang pada bulan Ramadan. Maknanya semayang tahajud lah. Barang siapa yang mendirikan semayang malam pada bulan Ramadan dan bulan Ramadan, bulan lain tu ada kelebihan juga. Ini bulan Ramadan. Maka orang tak kata bahawa nilai ta'ala. Sebab ni kadang-kadang semayang, awak kena panjang umur semayang malam. Tak. Bukan kita nak panjang umur, kita nak mencari keredaan Ta'ala, nak iman. Sebab banyak kita kadang-kadang nak itu bagi ni, itu bagi tak. Memang kita buat ni lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana sihat ke, bukan kerana nak itu ke, bukan. Memang Ta'ala. Kan? Kerana Ta'ala. Baik. Jadi sebelum kita tamat ni, yang paling penting sekali bahawa kita di samping kita tadi semayang kita baca Quran, kita tarawih, kita sedekah, semayang malam. Ini 4 perkara. 4. Puasa tu malam kan? Kita tadi apa ni? Tarawih, baca Quran, sedekah, semayang malam. Dan jangan lupa yang terakhir yang kita nak bincang ni adalah bahawa kita mencari Lailatul Qadar. 5 perkara. Tak macam 5. 5 je. Jadi kata dapat 5, 4. Tak dapat 4, 3. Tak dapat 3, 2. Tak dapat 2, 1. 1 tak dapat juga. Terus puasa lah. Bagi makan. Berubah mi Maggi lah. Kan 5. Kan 5. Jadi kita target 5 je. 5 je. Ni. Maknanya semua cengan ni 5. Tapi kalau saya ni kena banyak. Sana 5 bukan 3 masjid yang dia belah. Pesan saya. Mana gitu. Ni 5 je. Kita ambil 5. Kita ambil 5. Jadi KPI kita melaksanakan untuk mendapatkan 5 perkara ni. Iaitu apa tadi, sepanjang tarawih cukup 8. Tapi kalau kita nak tambah 20, buat di rumah. Tak perhati imam 8 je, saya tak perhati. Tambah lagi 12 di rumah. Ya, di rumah kan pergi tengok TV macam ni pula lah. Baik sembahyang. Kan? Yang kedua baca Quran dan juga terjemahan dia. Baca terjemahan dia. Mana hari ni kita baca 10 ayat, lepas tu kita baca terjemahan 10 ayat tu. Baca 10 ayat. Yang ketiga sedekah. Pergi jumpa. Jual katira. Yang ketiga tadi sembahyang malam. Yang keempat sembahyang malam. Yang kelima cari Lailatul Qadar. InsyaAllah. Ini kalau tak dapat takwa juga, kita minta Allah Ta'ala mengampun dosa kita lah. Kan? Kita dah bersungguh-sungguh buat betul dah. Apa yang Ta'ala kata tadi,
Nabi kata tadi, kita buat tu. InsyaAllah. La'allakum tattaqun tadi akan dapat kepada kita. Cuma kita akan dapat cabaran lah. Banyak cabaran dan sebagainya. Kerana pertama sekali kita letih fizikal, godaan media sosial, kan, kehendak duniawi dan sebagainya, mengecuai nak main juga, tujuh likur nak pasang juga, kan. Itu kerja, ada benda juga kan yang mengganggu kita, yang banyak mengganggu kita dan sebagainya. Jadi untuk itu kita jangan lupalah. Saya fikir kita berhenti situ lah. Soalannya Dia baru ada nanti cakap kalau kita ikut terawih tu sampai imam habis bagi salam terakhir tu sama macam kita sembahyang sepanjang malam, betul ke? dia tak ikut pun tak apa, ikut apa dia. Sebab ni kalau kita ikut hadis, siapa yang sepanjang jemaah, siapa yang sepanjang jemaah isyak, dia soalannya semayang sepanjang malam. Kalau dia jemaah isyak, berjemaah subuh jemaah, soalannya dia sepanjang malam, okey lah, mana dapat lah tu. Tapi janganlah kita ngarap ke dapat semayang, kita semayang betul dah kan. Ini saya semayang mana dah ikut imam sampai habis. Saya semayang mana dah, seolah-olah seolah-olah bukan semayang betul. Macam ni lah, barang siapa yang pergi apa ni pakai sehari semalam, seolah-olahnya dia makan semua, tapi dia tak makan pun. Jadi kita kena makan betul. Maknanya kalau kita soalannya sepanjang malam dan kita diri betul sepanjang malam, dua beza. Seolah-olah dia makan, tak kenyang seolah dia makan. Dia memang makan betul, tapi baiklah, suatu motivasi, suatu kelebihan ketika bahawa siapa yang semayang tarawih sampai akhir, sampai habis imam, termasuk witir, seolah-olah dia sembahyang mana. Itu satu fadilat, kelebihan. Tapi kalau tiba sebab imam berdua kita buat lapan tak Tak sama dah ya? Tak salah. Tak sama dah. Jadi Kita lagi hafal lapan. kita lagi masa balapan. Mana Sekarang sangat. salah gitu ni kan. Okey tu. Selamat berbuka pula. Selamat berpuasa insya-Allah. Moga-moga puasa tahun ni kita akan dapat 5 perkara tadi, jangan lupa. Dapat 54 sebagainya. Dan insya-Allah lepas tu kita akan di hujungnya ittaqullah lah, mana kita bertakwa taala. Dan saya mengharapkan kita doa Allah kita sentiasa dipermudahkan urusan dan ibadat bulan puasa ni insya-Allah. Sentiasa diberikan kebaikan insya-Allah, dimurahkan rezeki dirahmati Allah, dan insya-Allah puasa kita ni menjadi suatu bulan yang menyucikan jiwa kita, menyucikan kita daripada sifat tak dengki. Sebab Nabi kata bahawa kalau dia puasa, dia masih jangan cakap buruk, fitnah, mengumpat, mengatur orang sebagainya, baiklah puasa. Tak kata baik kamu tak payah puasa. Bahasa kita lah. Kata jemaah sendiri lain. Kalau mengumpat juga, mengata orang juga, kepuluh-pilih, baik tak payah puasa. Maknanya kalau puasa pun macam tak puasa. Itu pasal baik tak puasa tu. Maknanya kalau puasa juga tapi awak minta puasa, tak dapat apa pun. Pahala tak dapat, kebaikan tak dapat. Apa tak lagi. Wallahualam. Saya doakan supaya tuan-tuan semua masuk syurga tanpa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu was-solihati wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Selamat puasa, selamat hari insya-Allah. Aku li qasda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf. Ya, sama-sama insya-Allah.